Okay gang, next aku nak saja kat korang siapa yang ada bilik meeting dekat office tu, aku nak recommend kat korang tukar lah. Sebab kursi tu kat office biasanya kursi biasa je kan, dan keras, sebab tu tak best. Aku nak saja kat korang, siapa-siapa yang jaga admin pentadbiran yang buat bilik mesyuarat tu, beli satu ergonomic chair. Bukan beli satu lah, beli banyak untuk bilik mesyuarat korang. So barulah meeting korang tu lebih padu, lebih mantap. Sebab apa? Semua tengah selesa duduk kan, tak ada lah sakit bontot dan sebagainya. Okay, so kursi A New Ace ni, daripada A New ni, dia ada dekat ni support kepala korang satu, lepas tu dia support belakang, dia support ni ada untuk lamba dekat belakang korang. Lepas tu dia punya kursi pun memang bukan jenis keras, dia memang best lah. Dan satu lagi, dia punya flow angin dia memang sejuk lah, at least kan, nak meeting lama-lama. Okay, siapa-siapa minat, tekan link kat bawah, beli satu, bye.